Malaysia Through My Lens bukan sekadar sebuah channel tentang tempat-tempat menarik. Ia adalah cerita tentang sebuah negara yang aku cintai, Malaysia, tanah tumpah darahku. Setiap perjalanan, setiap jalan yang dilalui dan setiap detik yang dirakam, aku ingin berkongsi Malaysia seperti yang aku melihatnya. Kerana setiap tempat mempunyai kisah dan setiap perjalanan mempunyai makna. Inilah Malaysia seperti yang aku lihat dan seperti yang aku rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada tempat yang kita lalui tanpa pernah benar-benar melihatnya. Di sebalik jalan-jalan kecil, kampung yang sederhana dan kehidupan yang berjalan seperti biasa, tersimpan cerita tentang Malaysia yang mungkin belum pernah kita kenali. Kali ini, lensa kami membawa anda ke Jertih, Terengganu. Sebuah masjid yang cukup unik dengan 8 kubah berwarna-warni yang berdiri megah di tengah kehijauan sawah. Inilah Masjid 8 Kubah, satu lagi sisi Malaysia yang mungkin selama ini hanya kita lihat sepintas lalu. Masjid 8 Kubah terletak di Kampung 8 Kotak, Jertih, Besut, Terengganu. Masjid ini cukup mudah dikenali dengan 8 kubahnya yang berwarna-warni. Keunikan seni benanya membuatkan ia menjadi jolokan sebagai masjid Rusia kerana reka bentuknya diinspirasikan daripada Saint Basil Cathedral di Moskow. Namun, di sebalik reka bentuknya yang unik, masjid ini sebenarnya dibina untuk menggantikan sebuah masjid kayu lama yang telah berusia lebih 100 tahun. Pemindahannya pula banyak bergantung kepada sumbangan orang ramai, menjadikan masjid ini bukan sekadar sebuah bangunan ibadah, tetapi hasil gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Hari ini, Masjid 8 Kubah mampu menampung kira-kira 500 jemaah dan menjadi antara mercutanda yang cukup unik di daerah Besut. Apa yang lebih menarik, masjid ini dibina oleh tenaga dan kepakaran tempatan sepenuhnya. Sebuah masjid yang lahir daripada masyarakat setempat, berdiri di tengah-tengah sawah dan akhirnya menjadi salah satu wajah unik Malaysia yang dikenali hingga ke hari ini. Sekiranya anda rasa video ini memberi manfaat, bantu kami dengan subscribe channel ini supaya kami dapat kongsikan lebih banyak lagi video-video yang menarik dalam siri Malaysia Through My Lens. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.